Anak-anak kita jangan culas, nak beri mengaji, hak malas mengaji, bakit tidur sayuk. Tuan-tuan, makcik-makcik semua, anak-anak hak tak mau pergi sekolah, jeruhlah Ada mak pak lah ni takut ke anak. Ni saya susah hati ni. Kalau jeruh dia bakit, dia hakik back, tak klik dah, susah. Takut. Anak malas pergi sekolah, malam main futsal. Klik pukul 3 pagi. Esok nak pergi sekolah, payah nak bakit. Mak pak tak berani gerak. Takut ke anak? Tak usah jadi mak pak lah kalau takut ke anak. Tak usah beranak, tak usah. Kalau beranak, jadi anak kita, jangan takut ke dia, kita didiklah dia. Kalau hak kena juruh A. Kalau hak kena godang lah. Kalau kena godang dengan lidi. Kalau kena godang dengan jerat lemu. Kalau kena godang dengan tukar menyidih lah. Pasal nak hajar anak. Jangan takut. Jangan berasa sak dia lari pada rumah, tak lari dia nak pergi mana. Dia klik rumah insya-Allah. Anak-anak kita jangan lepas pandang, berhati beri molek, beri jadi manusia. Jangan lepas rupa lemu. Nak klik bila klik, tak mau klik sudah, tak boleh. Takut dia gisak dadah. Dan rawit dengan dadah tuan-tuan, habislah. Saya pun ada anak dan saya duduk serius sedia. Takut dia ikut tu. Kita pun tak ada rumah, nak tengok tak dan, harap ke bini. Bini pun kerja. Bini saya kerja cikgu. Jiran pun tak ada, duduk di rumah tifsa, mana ada jiran. Hatu dah. Jadi kena duduk serius dia anak aku ni. Takut kawan dengan isap dadah. Alhamdulillah sekatlah tak ada lah. Jadi tuan-tuan di Padang Tengah ni pun perhati molek. Jangan bagi anak kita terperangkap dengan dadah. Dan jadi dah saruk dengan dadah tuan-tuan habis. Saya jumpa banyak sehari dua ni pun. Mak pak isap dadah, anak 5 orang. Pergi sekolah 5 hari, pergi 2, selang 3. Pergi 2 hari tu, 3 hari lagi pergi depan bank minta sedekah. Duit JKM, mak pak masuk akaun mak pak pergi beli dadah. Dua-dua lelaki bini isap. Anak tak ada nak makan. Hak kak tu cerdik, heret, adik pergi duduk depan bank minta sedekah. Ada tuan-tuan. Ni di tengah masyarakat kita jadi sepetera tu. Sekolah pergi 2 hari, cikgu turut pergi di rumah, tak ada, pergi depan bank duduk dah minta sedekah itu. Dia kata tak minta sedekah ni, tak ada duit nak makan. Duit JKM bagi habis dah. Mak ngayah belanja. Siap dah. Jangan jadi seperti itu tuan-tuan. Kita pekat tengok jiran kita perhati beri molek dia beradik kita. Jangan jadi seperti itu, rosaklah kita. Boleh tak orang Padang Tengah? Perhati beri molek boleh tak? Kalau orang tegur kita jangan marah, boleh tak? Hak ni orang tegur sikit nak marah. Kita orang tegur anak kita, royak atas anakmu buat jadi Superman tadi. Orang naik motor kaki dek bawah, kepala duk atas, dia kaki dengan kepala sama duk atas naik motor tu. Duk stand. Boh dia pakai tangan. Dia bapak dia tak mau kalau apa anak aku. Kacau dah. Tuan, kalau ada jiran kita hak tegur tak boleh lagu tu. Teruk kepala laki ya. Susahlah noh. Kena bukalah. Kalau ada orang tegur anak kita, itu satu rahmat mereka kita untuk keselamatan kita semua. Kalau kita tegur orang pun dengan niat nak perbaiki keadaan, bukan nak menjatuhkan muka dia. Tegur-tegur anak kita ni, insya-Allah